whoever wanted to be safe, just wait for here, okay? If you still want to enter with me, just put 1 layer, 2 layer only, okay? Zero float weh. Zero float weh. Sini, first TP 4454. Sampai pun. Right, 51 pips, okay? You can take partial already. Siapa yang tengah entry tadi, tolonglah take partial, hold BE. Kau nak hold lagi jauh. Tu je aku cakap, okay? Aku tak nak dengar korang lost. Weh, siapa yang enter dengan aku? Aku nak tengok boleh tak? Nak buy, tunggu pullback sampai sini. Kalau kau tak sabar sangat nak buy, kau sell, kau tahan lah sikit profit ni. Tapi, dia pedis lah. If you scalp, then you can collect all now, to be honest. Like 40 pips already. That's the real scalping. If you want more real scalping, 20 pips. 50 pips already, boys. Kalau Lokman daripada atas ni weh. Lokman dah 100 pips weh actually. Dah TP set BE balong 2 layer. Oh, mantap. Dia nak main sideways sini balik. So actually ni sideways besar. Sebab apa? Dia sangkut. Dia sangkut dekat H4 sini. Sini. Dengan sini. Level dia. 300 pips, 400 pips. So, bila hari NFP nanti, dia akan break sini solid, terus H4, dia akan sambung sini, dia akan main sampai sini. Okay, because it relies on continuation and it relies on the current market price, which is very right side. Okay, how to trade using CNP, using this only. You're not gonna look on this left. Okay, this left did not exist. Okay, you're gonna look on the right. So yeah, that's how you work the current market price. Sebab tu tadi dia Jun 6 bila opening US session ngam-ngam pukul 9.30. Duration dia macam tu. Dia bagi sebatang. Sebab apa? Dia nak cuba pecah at least sini atau sini. So kalau dia pullback jauh, maksudnya dia fail nak break sini, tapi dia dah break sini. So dia akan main dalam lingkungan ni. Come on lah, momentum berdesup sekali lah. Come on lah. 78 pips. Dah 97 pips. Ladies and gentlemen, cantik lah, double top M1 lah. Kalau kau entry dengan aku, kau dah boleh collect kot. Kau jangan tanya aku tau. Kalau nak hold, buat apa guys? Nak hold cakap apa? Set BE je, betul. Set BE je. Okay, tanpa segan silau aku tak tengok. 100 pip. Kalau entry daripada atas 130 pip. Banyak baca. Kau dah terjun 100 pip, kau terjun je lagi 100 pip. Aku nak kau 58. Tu je. Strategi Pak Long.